memang ada perbezaan lah dengan sebelum stroke dengan selepas stroke. Misalnya contohnya bila berdoa tu hok ingat molek-molek jadi teringat. Maring bila doa untuk ibu bapa ia jadi tiba-tiba teringat. Bila teringat agak susah lah. Kita jadi sudah berhenti, sudah teringat. Allah teruklah stroke punya pasal. Ni kecek gini ni. Teka ingat ni beres lah. Yo mari teringat sudah. Jadi berhenti juga teringat lalu. Allah lah.